Oh, bahaya. Lah ni kita bukan kena pemain di Thailand lah. Itu pasal perjanjian dengan mereka tu, kita duk kena pemain dengan negara jiran di sebelah utara, Thailand. Sekarang ni kita duk kena pemain dengan habis semua negara jiran. Tak kira lah Indonesia, Singapura ke, Vietnam ke apa. Silap-silap puak-puak Arab tunggu nak bera kita ya. Nak bera apa? Ni orang yang terlibat dalam Kementerian Kesihatan dan juga orang yang terlibat dalam politik. Dua agensi ni, agensi yang orang kata apa, penting untuk masyarakat. Kesihatan yang menceritakan tentang manusia perlu sihat. Tiba-tiba mereka ni adalah penyumbang kepada penyakit HIV, sipilis. Ni jenis duk balas pungkuk apa semua ni, sampai tertangkap. Lepas tu pula ni orang politik yang terlibat dalam tu menjubur. Memang aku pun tak tahulah macam mana parti politik tu boleh ambil dia. Memang pelik lah. Ya kan kita lah. Bayang tengoklah pakcik-makcik, kalau kata anak pakcik-makcik diajak join berkempen sekali, agak-agak bila dia balik daripada program berkempen tu, silap-silap dia boleh bawa satu naratif menjubur itu lebih bagus daripada menyuntuk. Macam-macam zaman law ni no. Oi, zaman mahai dah ni macam-macam jadi yo. Bukan setakat saja minyak saja naik, rakyat disamaratakan dengan warga asing. Malah apa yang berlaku sekarang ni, inilah kesan daripada kesilapan kita. Sebab tu apabila Ketua Polis Kuala Lumpur menyatakan tidak ada satu akta pun yang boleh membuat tangkapan pada mereka, maka di situ hampa boleh start kod dia jempa. Lepas ni kalau orang nak buat RUU 355, jangan buat habak kata benda tu itu hukum hudud PAS. Tengoklah lah ni, dalam beratus orang tu agak-agak kena ada anak pinak hamba. Pikak-pikak sendirilah. Bayang tengoklah, hampa nak boleh anak dalam keadaan hampa bersetubuh dengan elok, tapi hampa dapat anak nak hampa main pungkuk. Nak tak muka tak mana? Beranak pun tak boleh. Tak tahu lah. Buat yang geng-geng politik tu, kau berhenti yang main politik. Yang celaka, mengotok sampah, keji. Anjing pun tak buat macam tu. Bodoh.